masa tu ahli parlimen memang ada kecoh, suruh Asrul turunkan drama Halimah Jongang lah, apa menghina orang Jongang. Sensitif. Sensitif. I pun geram, I pun jumpa dengan ahli parlimen YB tu kan. Salam Datuk ada tengok tak cerita Halimah Jongang? Saya tak tengok. Cerita ni kenapa buat cerita macam ni? Menghina orang jangan. Datuk tengok tak cerita tu? Saya tak tengok. Datuk boleh tak balik ni tengok cerita Halimah Jongang. Datuk tengok tak cerita ni macam mana? Cuba cerita dia. Halimah Jongang ni walaupun dia jongang, tetapi dia merupakan gadis yang menjadi rebutan satu kampung. Kenapa Datuk? Sebab walaupun dia jongang, tetapi hati dia baik. Dia suka tolong orang. Lepas tu dia jaga family dia dengan nenek sampai rebutan satu kampung walaupun dia jongang. So itu bukan menghina, mengangkat orang jongang. Dia betul terkejut macam, you ke? Okey. I ingat cerita macam mana. Itulah kita kena, kalau buat drama Kaji TV dulu. ni, kita kena ada garis panduan untuk menulis nak keluar kat TV, pengajaran apa, objektif dia apa. So objektif I nak tunjuk walaupun dia jongang, tetapi dia menjadi rebutan satu kampung. Semua orang berebut bertumbuk nak dapatkan orang jongang ni. Why? Betul. Dia tajuk je kontroversi sebenarnya. Cerita Why? tak ada apa. Katakan. Terlebih sudah.